kenapa sering berlaku juga konflik antara bos dengan Gen Z ni? Kalau kita tengok sekarang kat konten-konten pun banyak orang akan relate kan dengan Gen Z punya isu apa semua. So, kenapa menjadi Gen Z ni lantang kot, betul tak? Yes, Gen Z ni lantang. So macam bos diorang ni maybe orang lama. Orang lama pun, yelah, saya pun pernah bekerja dengan, bukan pernah bekerja dan masih bekerja juga dengan orang-orang lama. Diorang punya cara pun memang bagi je. Macam Gen Z ni pula dia prefer macam nak tahu benda tu flow, direction kerja tu macam mana. So macam orang lama dia bagi je tanpa bagi tahu specifically apa yang Gen Z ni nak kena buat macam tu. Diorang bukan tak tahu, diorang macam boleh je nak buat. Tapi ya. Okay, saya faham dulu punya situasi mana bos-bos ni dia suka macam bagi satu task tapi dia minta staff tu apa orang kata usaha sendiri untuk mencari apa tu. Ada pros and cons dia juga. Okay, tak apa, kita faham. Mungkin kalau orang yang dah ada pengalaman dia tahulah macam mana nak buat. Untuk yang baru ni kita kenalah juga bagi tunjuk ajar at the first place kan. Bila Geban jadi real talk.